Kecoh sekarang ni bila ada pendakwah sebut Islam akan masuk setiap rumah di Eropah. Islam will enter every house in Europe. Ada yang setuju, ada yang kata melampau, ada yang terus kecam tanpa faham maksud sebenar. Tapi persoalan pentingnya, kita sendiri faham tak apa itu Islam yang sebenar? Kalau nak cerita tentang masa depan Islam, kita kena jelas dulu apa sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu buku inilah Islam yang semestinya difahami sangat penting. Buku ni bukan cerita sensasi, bukan cerita viral. Ia menerangkan Islam dalam bentuk paling asas, paling jernih dan paling mudah untuk hati terima. Semua ini diterangkan oleh Syekh Ali At-Tantawi dengan bahasa yang lembut tetapi menyedarkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk bincang Islam akan masuk setiap rumah, sedangkan Islam pun belum masuk ke dalam hati kita sepenuhnya. Kalau anda nak baca sesuatu yang membetulkan cara fikir, membersihkan kefahaman dan mengembalikan kita kepada Islam yang sebenar, buku ini wajib anda miliki. Inilah Islam yang semesti difahami, terbitan Santai Ilmu Publication. Stok tak banyak, klik link sekarang untuk order.